Ramai tak sedar bahaya kalau brake shoe tak pernah ditukar. Brake shoe haus akan sebabkan brake belakang lemah, jarak membrake jadi lebih jauh dan tak seimbang. Bila dibiarkan terlalu lama, brake shoe boleh makan brake drum. Kos pembaikan jadi lebih mahal. Tanda-tanda biasa, bunyi geseran, brake tangan tak kuat dan kereta rasa melerik masa membrake. Lebih bahaya bila jalan basah atau kecemasan. Kereta boleh hilang kawalan tanpa kita sedar. Sebab tu, brake shoe perlu diperiksa dan ditukar ikut jarak penggunaan. Bukan tunggu sampai rosak teruk. Jangan ambil mudah soal keselamatan keluarga dan diri sendiri. Datang servis brake anda di Multiple Auto Supply. Kami periksa, baiki dan pastikan sistem brake selamat digunakan. Nombor 1, Jalan Indra Mahkota 3/2, Bandar Indra Mahkota 3, Kuantan. Call dan WhatsApp 014-631-8648. Like, share dan follow supaya semua orang tahu bengkel mana yang boleh dipercayai. Bye. Mwah.